Okey, dah siap pun kita punya lapik dagu. So, sekarang kita dah masuk ke bahagian yang terakhir, iaitu kita nak pasang awning. Untuk pasang awning, kita bentangkan kain macam ni. Okey, nampak tu bahagian dagu tadi. Pusingkan macam ni. Okey, kalau perempuan nampak, ada tanda tengah. Okey, yang kita dah snipkan masa mula-mula kita potong bahagian badan tudung ni. Sama juga dengan bahagian awning. Tadi kita dah snipkan bahagian tengah. So, bahagian tengah dekat awning tu akan bertemu dengan bahagian tengah dekat badan tudung. Kalau perempuan tengok sekarang, saya letak awning tu dengan keadaan bahagian yang berjahit, yang kita nampak jahit tu di bahagian atas. Maksudnya kita nampak yang kita jahit 3 baris tadi. Okey, sama juga macam lapik dagu tadi, pinkan dulu. Bila kita dah ketemukan bahagian tengah dengan bahagian tengah tu, kita pinkan dulu. Kemudian baru kita pinkan bahagian yang sebelah kanan dan kemudian bahagian yang sebelah kiri pula. Ikut perempuan lah, yang mana dulu pun tak apa, janji buat tu sebelah-sebelah. Okey, saya pinkan dulu ya perempuan. Okey, kalau perempuan tengok sekarang ni, kalau perempuan ikut apa yang saya tunjuk daripada video pertama lagi, so ini adalah orang kata apa betul lah ni. Maksudnya bahagian awning akan bertemu dengan bahagian lapik dagu. Macam tu. So, dia akan bertindih. Bahagian awning tu akan bertindih dengan lapik dagu. Bahagian yang hujung dia sekali tu. Okey, nampak tu? Pinkan. Dah pin sebelah kanan tu, kita pin pula yang sebelah kiri. Okey, kalau perempuan tak berani ataupun takut nak jahit terus kat mesin dengan ada pin-pin tu, perempuan boleh jelujur dulu, kemudian tanggalkan pin dan boleh jahit terus. Okey, perempuan pastikan kalau yang tadi sebelah kanan, bahagian yang awning tu bertemu dengan bahagian lapik dagu, sama juga dengan yang sebelah kiri, pastikan bahagian awning hujung tu bertemu dengan hujung lapik dagu macam ni. So, bahagian awning, bahagian hujung awning tu akan kita letakkan atas lapik dagu tu. Maksudnya dia bertindih atas lapik dagu. Macam ni perempuan. So, kalau nanti dah lepas jahit, macam ni lah dia punya rupa paras dia tu macam ni lah. Macam ni. Okey, sekarang kita akan jahit. Sama macam saya cakap dekat masa jahit lapik dagu tadi, kita mulakan jahit dari tengah ke kanan dan kemudian mula semula daripada tengah, jahit ke kiri. Okey, saya dah siap jahit. Okey, lepas kita dah pasang awning semua, baru kita jahit tepi di bahagian dalam awning dan lapik dagu. Okey, dah jadi macam tu dah.
Okey, kita ada sikit lagi yang kita nak buat. Okey. Yang terakhir kita akan buat sekarang adalah jahit tindih. Kita akan jahit tindih atas lapik dagu dan bahagian oning tadi. Lapik tindih tu kita jarak dia lebih kurang 1 tapak mesin. Okey, kalau perempuan tengok sekarang ni saya tunjukkan. Masa nak tindih tu, bahagian jahit tepi ni kita tolak dia ke dalam. Jangan tarik, jangan biar dia ke depan ni. Tolak dia ke dalam macam ni. Dan kemudian baru jahit tindih 1 tapak. Okey, jangan terlalu tarik kain masa tindih tu ya. Nanti jadi kembung-kembung puan-puan punya oning. Okey, just relax. Tarik sikit-sikit saja tu okey lagi. Okey. Kemaskan baru kita jahit tindih. Okey, mulakan daripada bahagian dagu bawah, kemudian terus sampai bertemu di bahagian dagu bawah. So macam inilah lepas kita dah jahit tindih. Jarak 1 tapak ya perempuan. Inilah hasilnya. Dah siap tudung kita. So perempuan cuba buat. Kalau ada masalah boleh bagi tahu dekat saya ataupun kita boleh bincang.